kami akan membentangkan satu menu makanan untuk kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun. Okay. Sebelum tu kami perkenalkan nama dulu. Nama saya Aina Zwa. Nama saya Aini Jilima. Nama saya Aini Fatihah. Nama saya Aini. Nama saya Siti Nardiana. Ibu Aini. Aini. Jadinya pengenalan untuk menu yang kami pilih adalah pemakanan yang seimbang dan mencukupi amat penting untuk kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun kerana merupakan fasa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Penyediaan menu yang sesuai dan berkhasiat dan menarik dapat membantu memastikan mereka mendapat nutrien yang mencukupi dan menyokong pembesaran perkembangan otak dan tabiat pemakanan yang sihat. Jadi menu yang kami pilih adalah nasi, telur gulung, sup ayam dan juga buah anggur. Untuk nasi kita orang guna 1/2 cawan nasi yang mempunyai sekitar 130 kalori. Nasi ni dibasuh dengan bersih sampai air itu jernih. Lepas tu lebihkan sedikit air supaya tekstur nasi itu lembut. Nasi ni kaya dengan karbohidrat yang kompleks yang dapat membekalkan tenaga dan mudah untuk dihadam. Telur pula saya guna 2 biji telur yang mengandungi 180 hingga 200 kalori. Kelebihan dia, sumber protein yang baik dapat membantu pertumbuhan otak dan perkembangan tubuh kanak-kanak. Yang kedua, mudah dikunyah dan dihadam sesuai untuk sistem pencernaan kanak-kanak. Dia punya khasiat ialah mempunyai protein, dapat membantu pembesaran kanak-kanak. Selain itu, mempunyai vitamin A dan D, baik untuk mata dan menguatkan tulang serta sistem imun. Selain itu juga, telur ni mempunyai zat besi untuk mengelakkan daripada penyakit anemia. Sekali, telur ni mengandungi lemak sihat untuk memberikan tenaga kepada kanak-kanak. Okey, untuk sup ayam pula, kalori untuk sup ayam pula 102 kalori. Dalam sup ayam kami meletakkan lobak merah dan juga kentang. Untuk kentang kalori dia sebanyak 45 gram sebanyak 35 kalori. Untuk lobak merah pula 30 gram sebanyak 12 kalori. Untuk ayam kami menggunakan ayam tanpa kulit dan tulang, iaitu dada ayam lah, sebanyak 50 gram dan 55 kalori. Secara keseluruhannya, lobak dan kentang ini mempunyai khasiat yang sama seperti kentang dia kaya dengan karbohidrat kompleks dan lobak merah dia kaya dengan vitamin E iaitu beta-carotene, iaitu secara umumnya sihat untuk mata dan kulit. Jadinya sup ayam ni dia sangat berkhasiat untuk kanak-kanak sebab dia dapat memberikan tenaga. Pasal dalam sup ayam tu kan ada ayam, ada kentang dan juga carrot. Jadinya benda tu lah yang